kita tak nak kerajaan sekarang perpaduan ni sebab ada DAP. Sebab DAP ni nak rampas kerajaan kita ni. DAP nak rampas hak Melayu. DAP nak menindas hak orang Islam. Ibu ayah, abang kakak, saya nak bagi tahu, saya ni orang Melayu, orang Islam, bertudung, baik, comel. Comel tak? Comel lah kan? Saya berada dalam DAP sudah 10 tahun. Saya bersama dengan parti yang kononnya dikatakan parti komunis, parti pengkhianat, parti yang resis dan sebagainya. Tetapi 10 tahun saya dalam parti DAP, saya masih... Nak kata hebat tu tak lah. Saya ni orang biasa lah. Saya ni senang cerita lah. Saya ni bekas ahli DAP senang. Saya pernah menjawat berbagai-bagai jawatan penting. Apabila kami mengambil alih kerajaan pada 2008, 5 Mac, berlakulah satu gerakan secara halus nak keluarkan orang Melayu ni. Hampir 28 perkampungan orang Melayu hilang dah dalam masa 10 tahun. Mereka buat satu majlis makan malam untuk meraihkan kemenangan di Sarawak. Yang hadir pada malam tu semua Kristian. Semua Kristian. Saya merupakan satu-satunya wakil orang Islam. Tak tahu apa yang jadi kat saya pada malam tu, saya pun tak tahu lah. Sebelum ni you hina lah orang Melayu ni. Saya terima. Yang hadir pada malam tu di antara yang merupakan padri daripada luar negara, daripada Afrika Selatan, daripada England dan juga daripada Amerika Syarikat. Di akhir majlis tu, yang tu yang problem. Mereka buat satu bulatan 30 orang, buat satu bulatan berdoa, we must make sure the Christian become an official religion Malaysia, and we must make sure the next Prime Minister is a Christian. Saya pun nampak saya semacam, awak dia ni pelik saya dengan rumah ni. Saya tu masih mengaku, saya dulu dengan isteri saya bohong. Saya mengaku kerana saya pernah mengambil sumpah cara orang Yahudi di luar negara. 21 syarat dia. Salah satu syarat utama dia dalam bahasa Inggeris dia kata, don't trust anybody even though she is your wife. Lepas 5 hari isu meletup. Dia tanya saya, abang, benda ni betul ke berlaku? Saya kata yes, benda ni memang berlaku. Dia tanya lagi, macam mana you tahu benda ni berlaku? Pada pagi itulah first time apa yang terbukul dalam hati ni, saya luah pada dia. Saya nampak dia menangis lah, duduk di hadapan saya. Kata-kata dia, tak sangka 18 tahun ni aku hidup dengan seorang pengkhianat isteri saya, kata saya. Isu meletup, semua kata tak berlaku, konspirasi. Bukti ada kat saya. Pagi ni saya nak pergi buat laporan polis. Sebab semua pihak menafikan benda ni. Pada malam tu pukul 8 malam, tak kira TV mana pun lah, tajuk utama pada malam tu isu ni lah. Waktu saya di surat saya tutup phone, on balik phone ya. Banyak pihak pucuk kepimpinan parti saya pada waktu tu cuba nak menghubungi saya. Hari pertama, hari kedua saya tak berani nak jawab, tak berani. Hari ketiga nampak okey sikit lah. Bos saya call saya, yes boss, good morning. Dia dengar suara itulah kali pertama dia maki saya macam-macam dalam bahasa Inggeris. Kenapa kamu pandai-pandai pergi buat laporan polis ni? Isu ni kita boleh selesai cara dalaman. Saya kata, bos, this issue regarding my religion. Jawapan dia senang lah. Razali, our party is more important than your religion. Parti kita lebih penting daripada agama kamu. Arahan dikeluarkan supaya saya menarik balik laporan polis ni. I say no. Okay, never mind. If you don't want to pull out your report, it's okay, never mind. But I will make sure after this your life will be miserable. Saya diburu macam seolah-olah macam saya ni macam seorang penjenayah. Cubaan tembak dah berapa kali dah? 4 kali. Baling pisau, baling asid, jangan kata lah. Bayangkan kan, 3 hari sebelum raya tembak saya.